Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah izinkan kita sama-sama kita berkumpul pada malam yang indah ini untuk sama-sama kita mendengar tausiah peringatan sempena Ma'al Hijrah. Kita baru lagi langkah masuk ke tahun yang baru, tahun 1448 Hijrah. Jadinya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita rasa bersyukur, kita rasa sangat gembira kerana alhamdulillah hari ini kesempatan Tuan Guru kita yang bahagia Dr. Tuan Guru Maulana Johari bin Muhammad Ahmadi, Mudir Madrasah Darul Ulum Al-Islamiyah Sungai Sadan Jeratut, yang mana sahabat tahun kita bersama-sama dengan Tuan Guru. Jadi kita sama-sama kita doakan juga moga Tuan Guru kita sentiasa dalam kesihatan, diberikan kekuatan kesihatan untuk terus menyampaikan dakwah kepada kita insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ke masjid majlis menjemput berbahagia Dr. Tuan Guru Maulana Johari bin Muhammad Ali untuk meneruskan ceramah kita pada hari ini dengan segala hormat kesedayan. Jadi tuan-tuan, yang mana yang duduk jauh tu boleh ke hadapan, kita dekat-dekatkan, kita penuhkan bahagian hadapan ini, kita dapatkan namanya Tuan Guru kita jauh datang kita ni dekat je. Sekali-sekali saja saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yattasifu bisifatil kamal wa yan'atu binu'util jamal wa ya'rifu ma kana wa ma yakunu wa ma huwal kain fil hal wal ma'al. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi mahkami kitabih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyukhrijuka liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw liyuthbituka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala akhbarana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu رأيت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله
law anna ahadahum yanzuru tahta qadamayhi la absarana. Faqala ya Aba Bakrin ma dhannuka bisnain wallahu thalisuhuma. Rawahul Bukhari. Wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ukhbirukum bil mu'mini man saliman nasu minhu ala dimaihi wa amwalihi wal muslimu man saliman nasu min lisani wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Rawahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra wa Ahmad fi Musnad wal Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi fi Syi'ab wa Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha tuan pengerusi majlis yang dihormati barisan imam dan pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, ustaz, ustazah, hadirin, hadirat, tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah hari ini 8 Muharram 1448. Bila kita sebut tentang tarikh baru ataupun hari baru, maka bila dikaitkan pula dengan hijrah, ada dua perkara yang hendak saya sentuh pada malam ni. Pertama adalah bila mana datangnya tahun baru, itu bererti setahun lagi umur kita berkurang. Bukan bertambah sebenarnya, berkurang. Walaupun atas nombornya kita kata bertambah setahun lagi umur kita, tapi pada hakikat telah berkurang setahun lagi. Kerana setiap orang itu bila keluar atas muka bumi ni, dia dah ada stock file dia, berapa akan dia habiskan atas muka bumi ni. Ada orang diberi 60 tahun, ada dia beri 70 tahun, ada dia beri 80 tahun, ada dia beri kurang daripada itu lagi. Pokoknya bila datang tahun baru, bererti dari satu sudut usia kita itu berkurang, daripada nombornya dia bertambah. Lalu kita renung satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan umur ini. Allah tanya kita dan soalan ini yang kita kena jawab sekarang. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah tidak kami lanjutkan bagi kalian akan usia kalian, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Di sini Allah tanya, apakah tidak kami lanjutkan kepada kalian usia kalian? Berapa usia lanjut yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di sini? Di mana usia itu, kata Allah, boleh mengambil peringatan pada usia itu orang yang nak mengambil peringatan. Boleh berfikir pada usia itu orang yang tak berfikir. Kemana dia nak pergi? Apa dia nak buat? Apa telah berlaku? Apa telah dia laksanakan? Apa yang belum? Apa yang baik? Apa yang buruk? Semua tu pada satu peringkat umur Allah bagi kepada manusia, dia boleh fikir. Maka ada 4 pandangan ulama tentang umur lanjut yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini. Pendapat yang pertama adalah daripada Masruq, anak murid Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, iaitu bila mencapai usia baligh. Maknanya tak ada seorang pun terkecuali kita pada malam ni, kecuali anak-anak 2 orang ni, sebab baligh belaka dah. Dengan kehendak ayat ini, apakah tidak kami lanjutkan bagi kalian usia kalian? Makna lanjut itu adalah pendapat yang pertama, baligh. Pendapat yang kedua, 18 tahun. Pun tak ada yang terkecuali malam ni 18 tahun. Pendapat yang ketiga, 40 tahun. Ini juga pendapat daripada Qatadah yang juga merupakan anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. 40 tahun.
Kerana itu ada riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, orang-orang Madinah zaman dulu bila sampai je umur 40 tahun, mereka tak buat kerja lain dah. Mereka akan habiskan masa mereka dengan amal ibadat saja. Umur 40 tahun tak buat kerja lain dah. Kerana apa? Kerana ambil makna, bukankah telah kami lanjutkan bagimu usiamu dan telah datang pemberi peringatan, iaitu beri peringatan yang usiamu terlanjut dah, yang kamu patut buat apa sepatutnya. Dan pendapat yang terakhir, yang keempat, pun tak ramai yang terkecuali daripada nombor ni, iaitu 60 tahun. Ambil 60 tahun tu bersandarkan satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'azarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan, rawahul Bukhari. Iaitu dalam hadis ini, a'azarallah maknanya Allah menolak keuzuran. Allah tidak menerima lagi keuzuran seseorang yang Allah lanjutkan usianya sehingga mencapai 60 tahun. Teli dengan hadis inilah, maka pendapat yang terakhir tadi mengatakan yang dikehendaki usia yang telah dilanjutkan itu sampai satu peringkat kamu boleh berfikir adalah 60 tahun. Kerana sesuai dengan makna hadis, Allah Ta'ala tidak lagi menerima sebarang keuzuran dari seseorang hamba yang telah Allah beri kepada dia kredit untuk hidup sehingga mencapai usia 60 tahun. Maknanya, kalau satu orang itu balik kepada Allah nanti di mahkamah Allah, seandainya ditanya kenapa tak banyak bawa amalan, kenapa tak buat amalan, kenapa tak cukupkan bekalan, kenapa solat tak cukup, kenapa sedekah tak cukup, tilawah tak cukup, zakat tak cukup, haji tak cukup, umpamanya tak, kenapa? Kalau seandainya dia jawab kerana tak sempat, atau kerana tak pandai, atau kerana tak ada orang bagi tahu, atau kerana tak ada orang nak ajar dia, akan ditanya soalan kedua. Teli dengan hadis ni, kamu hidup berapa lama? 60 tahun ya Allah. Kalau pernah hidup 60 tahun, artinya segala alasan dan keuzuran yang dikemukakan tadi, a'zarallah, iaitu Allah tak terima lagi dah urusan itu. Allah tak terima lagi dah segala alasan-alasan itu sebab Allah dah bagi 60 tahun. Dan tak cukup bagi 60 tahun, telah datang kepadamu pemberi peringatan supaya kamu buat persiapan itu. Apa dia pemberi peringatan di sini? Ada dua pandangan ulama tafsir. Ja'akum nazir, yang pertama adalah telah datang kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ja'akumun nazir, datang kepada kita uban. Uban ni memberi peringatan kepada kita, uban, bahawa kita ni ujung dah. Ujung dah kita ni. Siapa yang beri peringatan kepada kita? Uban kita tu. Uban memperingatkan kita, kita dah ujung. Apatah lagi memang kita dah 60. Tak ada dah pendapat yang mengatakan lebih pada 60. 60 tu dalam hadis jelas-jelas riwayat Al-Imam Bukhari tadi yang saya bacakan, bahawa Allah tak terima dah alasan dan keuzuran yang dikemukakan kalau dah Allah bagi hidup 60 tahun. Justru 1448 ni berapa dah kita? Jangan kira Masihi, jangan kira 2026. Sebab kalau kita kira 2026, setiap 30 tahun kita kurang setahun, 32 tahun kurang setahun, kena ikut hijrah. Maka kalau hijrah, kalau Masihi 61, hijrah 63 dah tuan-tuan, 63 dah. Yang Allah tak terima tadi ialah 60 tadi, ikut 60 usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kita renungkan, kita dapat 1448, dah 8 hari dah kita dapat berada di dalamnya. Ni satu kredit Allah bagi ke kita, satu anugerah, satu nikmat Allah bagi. Syukur kita banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Tapi apakah cukup dengan itu? Kena ditambahkan lagi. Batu Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-14, beliau bab khas, iaitu babu
izyadil a'mal inda awakhiril umur. Bab pada menyatakan mempertingkatkan amalan di hujung usia. Hujung usia ni kita kena banyak lagi amal, tingkatkan lagi amal. Supaya apa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, rugilah orang yang hari ininya sama dengan semalamnya. Kalau 47 dengan 48 sama je, maintain, kita kata tak, itu rugi. Dan binasalah orang yang hari ininya lebih teruk dari semalamnya. 47 banding dengan 46 tu, 47 lagi teruk. Dan untunglah orang yang hari ininya lebih baik dari semalamnya. Justru hari ini kita adalah 48 ni. Hari semalam kita adalah 47. Jadi kita kena usaha sungguh-sungguh bagaimana 48 ini jadi yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Barulah jadi orang yang beruntung. Untuk itu kita maknakan 48 kita ini dengan isikan dia dengan amalan-amalan yang lebih baik, insya-Allah taala. Ini yang kita nak inspirasikan daripada hijrah. Kerana bukan hijrah namanya kalau tidak berlaku satu evolusi dalam diri kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala yang saya bacakan tadi. Itu kaitan pula dengan hijrah. Di mana dalam hadis ini kata beliau, Nabi SAW telah bersabda di hari Hajjatul Wada'. Apa sabdanya? Ala ukhbirukum bil mu'min. Mahukah aku bagi tahu kalian siapa itu orang beriman yang sebenarnya? Orang beriman yang sebenar itu siapa? Kata Nabi SAW. Ialah man saliman nasu minhu dima'uhum wa amwaluhum. Itu orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang orang ramai terselamat daripada kejahatannya terhadap diri mereka dan harta benda mereka. Jika dia tidak pernah menyusahkan orang, mengambil hak orang lain, meluka cederakan orang lain, menyakitkan orang lain, yang melibatkan dengan harta benda orang dan tubuh badan nyawa orang, tu orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimu man saliman nasu min lisanih wa yadih. Dan orang Islam itu pula adalah orang yang terselamat orang lain daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Wal muhajir wal mujahid. Sementara mujahid pula adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid pula adalah orang yang berjuang menundukkan nafsunya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajir man hajara khataya wadh-dhunub. Sementara muhajir pula adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Ini hijrah. Maka hijrah yang sebenarnya, kita biasa dengar tak, pulan hijrah, itu hijrah, ini hijrah. Nah, saya pun banyak terlibat dalam program-program hijrah ni. Tapi hijrah sebenar adalah orang yang berhijrah itu boleh mengubah orang lain. Bukan ubah diri dia saja, dia mengubah orang lain. Betapa tidak, ketika Islam dalam keadaan terhimpit, umat Islam didera, disakiti, dikhianati, sehingga baginda buat keputusan untuk menyelamatkan iman, selamatkan agama, kamu boleh berhijrah. Hijrah yang pertama tahun 5 nubuah. 5 tahun selepas baginda menjadi Nabi, tentangan yang begitu hebat daripada musyrikin Mekah, akhirnya kesian kepada sahabat-sahabatnya, baginda benarkan mereka untuk hijrah. Keluar 83 lelaki dan 18 perempuan yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib tahun 5 nubuah. Berhijrah ke mana? Ke Ethiopia, Habasyah. Duduk sana. Berapa lama duduk di sana? Sampai tahun 7 hijrah. Setelah usai penawanan Khaybar, kembalinya Nabi SAW daripada Khaybar, baru mereka itu berhijrah ke Madinah. Bermakna mereka berpisah dengan Nabi SAW selama 15 tahun. 15 tahun tak duduk dengan Nabi. Nun duduk di Ethiopia, di Sudan. 15 tahun. Jauh daripada Nabi. Tapi
Apa kesan daripada hijrah itu? Ni hijrah yang betul-betul hijrah ni. Kesan hijrah yang betul-betul hijrah. Yang saya sebut tadi bukan setakat berlaku evolusi dalam dirinya, malah dia boleh ngubah orang lain. Kesan daripada inspirasi hijrah yang sebenar-benar ada pada dia tu, beri kesan kepada orang lain pula untuk berubah. Tahun 2 hijrah berlaku peperangan Badar. Ramai pemuka-pemuka Badar yang terkorban dalam peperangan Badar. Jadi orang musyrikin Mekah balik ke Mekah, mereka mesyuarat, macam mana kita nak tuntut dendam, nak bayar tebus balik kematian pemuka-pemuka kita ni? Apa caranya? Mesyuarat, dapat satu idea. Dia kata ramai pengikut Muhammad, keluarga terdekatnya, betapa tidak Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, abang kepada Ali bin Abi Talib. Ramai saudara mara Muhammad di Habasyah sana. Apa kata kita pujuk raja dia, kita minta mereka itu kita bawa balik ke Mekah, kita bunuh sebagai balasan dan ganti kepada pemuka-pemuka kita yang terbunuh di Badar. Setuju mereka. Mereka mengirimkan 2 orang utusan untuk jumpa dengan Raja Habasyah, iaitu Ammar bin As, tak masuk Islam lagi masa itu, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ni dihantar sebagai duta ke Habasyah. Sampai sana mereka pergi menghadap Raja Habasyah. Mereka kata, kami minta ni orang yang telah meninggalkan agamanya, mencela Tuhannya, pulang balik pada kami. Kami ada perhitungan dengan mereka. Allah Maha Hebat, Allah Maha Kaya. Allah sampaikan berita perutusan itu nak pergi ke Habasyah. Baginda SAW tahu berita ni, baginda pun kirim seorang utusan ke Habasyah, iaitu Ammar bin Umayyah. Ammar bin Umayyah ni dalam peperangan Badar dia bersama dengan musyrikin. Selepas Badar baru dia masuk Islam. Malah ada riwayat mengatakan selepas Uhud dia baru masuk Islam. Maka dikirimkan Ammar bin Umayyah ni sebagai utusan baginda untuk intercept utusan, atau sekurang-kurangnya menyeimbangi utusan yang dihantar oleh Quraisy ke Habasyah. Bila Ammar sampai, bawa surat Nabi SAW bagi kepada Raja Habasyah Najasyi. Dia panggil semua sekali. Tengok, dia ada sifat tabayun. Dia panggil wakil Quraisy 2 orang panggil, wakil baginda SAW Ammar bin Umayyah dia panggil, dan begitu juga Ja'far bin Abi Talib serta rombongannya dah berapa tahun duduk di situ juga dipanggil. Mana perang Badar berlaku selepas mereka duduk di sana selama 10 tahun. 10 tahun hijrah sana. Bila panggil dia tanya satu-satu. Tanya Ja'far, wahai Ja'far, dia kata, ini yang ngaku Nabi yang ajak kamu masuk Islam, yang kamu hijrah kerana nak pertahankan agama yang kamu anuti daripada ajaran, sebenarnya apa dia ajak kamu? Dia cerita satu-satu. Kami dulu sesat, tapi dia datang bawa cahaya. Kami dulu yang kaya menindas yang miskin, yang berkuasa menzalimi yang lemah, yang kuat makan yang tak berdaya. Jadi dia datang bawa kasih sayang, dia datang bawa penyatuan, dia datang bawa tauhid, dia datang bawa agama, perkenalkan kepada kami. Yang baik-baik cerita. Maka kata din Najasyi, ada tak apa-apa yang dia baca pada kamu yang merupakan ayat, yang merupakan dalil, dia kata itu daripada Tuhan? Ada, dia kata. Apa dia? Dia pun baca Kaf ha ya ain sad, baca surah Maryam. Zikru rahmati rabbika Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Bila dibaca ayat ini, menangis Najasyi dengar, menangis dia punya pendeta-pendeta dia dengar, menangis ahli-ahli ibadat dia dengar. Hak itu yang Allah sebut, walan tadda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Satu tempat dalam Al-Baqarah ada sebut, Yahudi dan Nasara sama sekali tidak akan berpuas hati dengan kamu sehingga kamu mengikut
agama mereka. Situ satu tempat. Tapi pada satu tempat yang lain, la tajidanna aqraban nasi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wan nasara yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu nasara. Di sini Allah turunkan bahawa kamu akan dapati orang yang paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang Islam itu adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin, dan akan kamu dapati orang yang paling dekat kasih sayang terhadap orang-orang Islam adalah Nasara. Tadi kata Nasara dan Yahudi tidak akan redha pada kamu sehingga kamu mengikut agama mereka dalam Al-Baqarah. Tapi dalam Al-Maidah 82 Allah bagi tahu pula orang-orang Nasara itu paling dekat kasih sayang terhadap kamu. Ini adalah merujuk kepada Najasyi dan juga pendeta-pendetanya, di mana bila dia dengar cerita daripada Ja'far bin Abi Talib ni tadi, maka mereka menangis dengan ayat yang dibacakan tu. Selepas tu dia kata kepada utusan Quraisy, "Kamu jangan kacau mereka ni. Kamu boleh balik sekarang ke Mekah, jangan kacau mereka, mereka dalam jaminan kami." Tak puas hati lagi dua orang ni. Esok pergi lagi ngadak raja. Dia cari lagi celah. Dia tahu raja tu masa tu adalah Nasara, agamanya Nasrani. Dia kata, "Wahai raja, saya tanya puak-puak tu, apa pandangan mereka tentang Isa bin Maryam?" Dia nampak kalau sekiranya jawapan itu tak sama dengan apa yang diakidahkan oleh Najasyi yang beragama Nasara ketika itu, harapnya kenalah set-set ni. Maka okey, dia tanya, "Apa pendapat kamu tentang Isa bin Maryam?" Mereka beritahu Isa bin Maryam adalah manusia, anak kepada Maryam, rasul yang diutuskan oleh Allah. Kalimah yang dicampakkan oleh Allah dalam rahim Maryam, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, itu dijawab yang diberikan oleh mereka. Ternyata rupanya jawapan ini disetujui oleh Najasyi. Kerana itulah ekoran daripada akhirnya Najasyi masuk Islam. Dia Islam, dan orang pertama yang Nabi SAW solat jenazah ghaib adalah untuk beliau ketika beliau meninggal dunia di Habasyah, dan Nabi SAW solat untuknya di Madinah. Jadi ini adalah kesan hijrah yang dicetuskan oleh sahabat-sahabat yang tinggal di Habasyah, di mana mereka tadi hijrah daripada Habasyah, daripada Mekah ke Habasyah, sehingga beri kesan kepada Raja Habasyah, sehingga Raja Habasyah itu beriman dengan Nabi SAW dan menerima Islam sebagai agama. Jadi ini adalah merupakan kesan daripada amalan yang betul-betul, di mana bukan saja dia yang melakukan amalan itu, malah beri kesan kepada orang lain. Ni contoh penghijrahan satu orang itu bukan saja hijrah untuk diri dia, dia beri kesan kepada orang lain untuk berubah. Ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat. Dan bila mana berlakunya peperangan Khaybar, masa tu mereka baru mula merancang dan bersiap untuk pindah ke Madinah. Orang-orang yang berada di Habasyah ni tadi, yang hijrah di Habasyah, dah tahu dah Nabi dah lama dah duduk di Mekah, di Madinah, berhijrah ke Madinah, dah 5 tahun dah hijrah ke Madinah. Mereka pun bersiap untuk hijrah ke Madinah. Tapi masalahnya Habasyah ni seberang Laut Merah. Nak pergi ke Madinah mesti menyeberang Laut Merah, mudik pula ke utara, melintasi Sudan, setentang dengan Mesir, baru menyeberang pula ke Jeddah, baru naik ke darat daripada Jeddah, baru lintas Mekah, baru pergi ke Madinah. Itu bukan perjalanan yang mudah, tapi takdir Allah mengatasi segala-galanya. Bila hamba dan para awliya-Nya nak sesuatu, Allah akan buka jalan padanya. Maka pada masa yang sama, orang-orang di Yaman nak hijrah juga ke Madinah. Orang Yaman ni, dia nak hijrah ke Madinah, dia ada 2 jalan. Jalan mudahnya daripada Yaman ke Madinah ikut jalan darat.
mudah dan tak lama pun. Tapi satu lagi jalan ikut laut. Tapi laut daripada pelabuhan Aden, dia kena naik ke utara, menyelusuri pantai Saudi Arabia ni sampai ke Jeddah. Daripada Jeddah baru pula jalan kaki pula, naik kenderaan unta pula menuju ke Madinah. 2 safar terpaksa dilalui. Tapi itulah perancangan Allah. Orang yang di Yaman ni nak pergi ke Madinah, ni naik kapal. Dah lah naik kapal, sepatutnya terus ke utara, dia pergi nyeberang pula ke benua Afrika sampai ke Habasyah. Rupa-rupanya kerana doa mereka yang di Habasyah tadi nak hijrah ke Madinah, nak jumpa dengan Nabi, Allah terima dan Allah jadikan sebab kapal itu berlayar ke Habasyah dan mereka dapat menumpang kapal itu dan berhijrah sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, betul-betul seusainya peperangan Khaybar, Nabi SAW selesai perang Khaybar, balik ke Madinah. Sahabat-sahabat yang ada di Habasyah, yang dah pun 13 tahun di Habasyah, sampai di Madinah. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam rumahnya, dia tengok ada perempuan seorang. Dia pun tanya anak dia, Hafsah radhiyallahu anha, siapa dia orang perempuan ni? Kata Hafsah, dia ni orang yang datang daripada Habasyah. Dia ni muhajir yang datang daripada Habasyah. Dulunya daripada Mekah, hijrah ke Habasyah, sekarang datang sini. Oh, dia kata, kami dengan kamu ni, kata Sayyidina Umar, lebih baik kami, sebab kami hijrah duduk dengan Nabi. Kamu tak lama dah tak duduk dengan Nabi, duduk seberang tu, lama dah. Dia tak puas hati. Dia kata, aku akan tanya Nabi sendiri apa pandangan Nabi tentang kami. Engkau pandai-pandai buat keputusan. Dia datang jumpa Nabi dan tanya kepada Nabi, macam mana kedudukan kami ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat 1 hijrah, tapi kamu dapat 2 hijrah. Bermakna kamu lagi istimewa berbanding dengan mereka. Dia 1 hijrah aja, kamu ni 2 hijrah. Maka jawapan itu mengembirakan seluruh muhajir Habasyah. Mereka semua gembira. Kenapa? Nabi SAW beritahu kamu lebih istimewa berbandingkan dengan orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab kamu daripada Mekah pergi ke Habasyah, Habasyah pergi ke Madinah, kamu ada 2 hijrah. Jawapan itu sangat mengembirakan muhajir Habasyah. Dan kerana itulah orang-orang muhajir daripada Habasyah ni dapat keistimewaan kerana diiktiraf sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada dua penghijrahan yang mereka lakukan. Hijrah ke Habasyah sekali, hijrah ke Madinah sekali. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada umat ini. Penghijrahan yang mereka lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang mereka lakukan kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka dengan sebab pengorbanan tersebut. Allah muliakan mereka dengan sebab penghijrahan tersebut, dan Allah tinggikan kedudukan darajat mereka dengan sebab penghijrahan tersebut. Jadi orang-orang musyrikin, kalau kita balik semula, mereka telah melakukan makar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang-orang kafir dia sepakat, bermesyuarat, 3 agenda mereka nak lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pertamanya, mereka nak bunuh Nabi. Tak dapat bunuh Nabi, tangkap, kurung. Tak dapat juga, keluarkan dia daripada kota Mekah. Jangan bagi dia duduk di Mekah. Itu agenda mereka. Tapi ketiga-tiga agenda ini Allah SWT tutup. Allah Ta'ala tutup rapat. Semua agenda yang mereka rancangkan itu tak dapat untuk mereka laksanakan. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat perancangan, tapi Allah balas balik perancangan mereka, sehingga Allah keluarkan Rasulullah SAW daripada kota Mekah, hijrah ke Madinah di tengah-tengah kepungan mereka. Itulah
mereka punya agenda yang Allah balas balik dengan agenda Allah, dengan perancangan Allah. Mereka rancang, Allah rancang. Rancangan mereka nak sekat, nak tangkap, nak tahan, nak bunuh. Tapi Allah Ta'ala punya rancangan, di tengah-tengah kepungan itulah Allah keluarkan Nabi SAW daripada kota Mekah sehingga berhijrah dengan selamatnya ke Madinah. Kerana apa? Kerana itu kehendak Allah. Dan kerana apa? Kerana itu adalah janji Allah. In sallamta li fima urid kafaituka fima turid. Kalau kamu laksanakan untuk apa yang aku mahu, aku cukupkan untukmu bagi apa yang kamu mahu. Ni makna dalam setiap pengorbanan dan usaha yang dilakukan oleh satu orang hamba itu kerana Allah, terdapat dalamnya abdi anta turid wa ana urid. In sallamta li fima urid kafaituka fima turid wa illam tusallim li fima urid at'abtuka fima turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai hamba-hambaku, engkau mahu, aku pun mahu. Engkau ada kehendak, aku pun ada kehendakku, kata Allah. Tetapi tidak akan berlaku melainkan menurut apa yang aku mahu. Seandainya engkau lunaskan untukku menurut apa yang aku mahu, aku tuntaskan untukmu menurut apa yang kamu mahu. Sebaliknya, jika kamu tidak serah dan tuntaskan untukku menurut apa yang aku mahu, aku letihkan kamu di dalam apa yang kamu mahu. Namun tidak akan berlaku melainkan menurut apa yang aku mahu. Mahunya Allah apa? Allah mahu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara hamba-hamba yang lain musyrikin, mahunya mereka apa? Menghalang dan menyekat kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Tapi janji Allah, kamu laksanakan menurut apa yang aku mahu, aku tunaikan menurut apa yang kamu mahu. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana itu melaksanakan kehendak Allah. Maka kehendak mereka untuk selamat sampai itu pun Allah Ta'ala laksanakan. Allah cukupkan dan sempurnakan, kerana itu janji Allah. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan berlaku kecuali menurut apa yang aku mahu. Dan itulah yang berlaku, di mana sahabat-sahabat berjaya menyempurnakan hijrah mereka di tengah-tengah kepungan. Nabi SAW berjaya menyempurnakan hijrahnya di tengah-tengah kepungan dengan segala asbab yang ada pada musyrikin, tetapi di celah-celah itu jugalah baginda keluar. Kenapa? Anta turid wa ana urid. Engkau mahu dan aku mahu, dan ikut kehendak Allah, itulah Allah akan sempurnakan. In sallamta li fima urid, engkau sempurnakan untuk aku apa yang aku mahu. Kafaituka fima turid, aku cukupkan untukmu di dalam apa yang kamu mahu. Mahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat apa dia? Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi musuh-musuh mahunya apa? Yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Sama ada tangkap kamu, sama ada bunuh kamu, sama ada keluarkan kamu. Itu kehendak mereka. Tapi ata'abtuka fima turid, aku letihkan kamu di dalam apa yang kamu mahu, kerana kemahuan kamu itu tidak selari dengan apa yang kamu mahu. Sebab itu orang musyrikin mesyuarat, seadanya mesyuarat untuk tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni penunjuk jalan, jalan hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Kenapa perlukan penunjuk jalan? Walhan Nabi SAW dah familiar sangat jalan Mekah ke Madinah. Kerana dalam hijrah itu, jalan biasa lebih kurang 500 km je jaraknya, Mekah ke Madinah, jalan biasa. Tetapi jalan hijrah yang dilalui Nabi SAW setelah research mutakhir dibuat, ternyata jalur yang diikuti oleh Nabi SAW itu melewati lebih 1000 km. Kerana jalannya zigzag, baginda jalan zigzag. Sebab itu baginda perlukan kepada guide dalam hijrah itu. Walaupun temannya ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tapi perlukan guide yang mahir selok belok padang pasir, selok belok kontor, mana bukit, mana gunung, mana banjaran, supaya mereka boleh sampai ke Madinah. Kerana itu diambil Abdullah bin Uraiqid, yang mana tak masuk Islam lagi ketika itu. Tapi kenapa Abdullah bin Uraiqid tahu ada reward yang
ditawarkan oleh pemuka-pemuka Mekah, man ata bi Muhammadin hayyan aw mayyita falahu mi'atu ibilin. Siapa bawa Muhammad hidup atau mati, dia dapat 100 unta. Wa man ata bi Abi Bakrin hayyan aw mayyita falahu mi'atu ibilin. Siapa bawa Abu Bakar hidup atau mati, juga untuknya 100 unta. 200 unta. Reward siapa boleh bawa dua orang ni hidup atau mati. Semua orang tahu belaka cerita ni. Dalam pada tu Nabi SAW minta Abdullah bin Uraiqid yang belum Islam lagi masa tu jadi guide mereka daripada Mekah ke Madinah, dan dia siap saja membawanya sampai ke Madinah walaupun dia ada peluang untuk dapat 200 ekor unta. Kerana apa? Kerana kafaituka fima turid. Bila kamu nak laksanakan menurut apa yang kau mahu, kata Allah, aku cukupkan untukmu di dalam apa yang kamu mahu. Mahunya Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah menyempurnakan perintah Allah. Mahunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menemani Nabi SAW hijrah ke Madinah untuk sempurnakan perintah Allah. Salam tali fima urid. Maka natijahnya kafaituka fima turid. Aku cukupkan untukmu di dalam apa yang kamu mahu. Justru mereka sampai juga ke Madinah dalam usaha yang habis-habisan diusahakan oleh musyrikin Mekah untuk dapatkan dua orang ni, dengan keluar reward 100 unta seorang. 100 unta seorang ni 7 keturunan makan pun tak habis lah. Kaya-kaya dapat 200 ekor unta, tapi tak dapat. Kenapa tak dapat? Kafaituka fima turid. Allah cukupkan untuk mereka dalam apa yang mereka mahu. Kenapa? Kerana mereka mahu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak dapat. Sehingga mereka sampai berhijrah sampai ke Madinah. Duduk di Madinah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah adalah merupakan bukti nubuah satu lagi. Di mana bukti nubuah yang mana diketahui oleh ahli kitab. Nabi terakhir nanti datang, dia akan muncul di Mekah dan dia akan berhijrah ke Madinah. Hijrah Nabi itu merupakan bukti itu adalah Nabi yang dijanjikan akan datang menutup segala nubuah yang ada atau umat ni di akhir zaman. Maka ternyata berlaku itu kepada Nabi SAW. Tapi sayangnya orang-orang musyrikin walaupun tahu, Yahudi Nasara tahu sejelas matahari di langit cerahnya bukti bahawa ini adalah Nabi berdasarkan apa yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka, tapi oleh kerana hati mereka tertutup, mereka tak beriman juga. Walhal segala bukti dah ada dah yang membuktikan bahawa inilah Nabi yang terakhir. Jadi hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah Allah merupakan salah satu bukti dia itu adalah Rasul. Kerana Rasul itu lahirnya di Mekah dan akan berkembang dia punya agamanya di Madinah. Ni mereka tahu, tapi nak buat ke mana? Oleh kerana mereka tutup daripada menerima hidayat Allah SWT, sedangkan asbab hidayat itu begitu jelas depan mereka. Mereka tak nak terima walaupun Nabi dah di depan. Bukan kata ustaz-ustaz cabut macam kita tak. Nabi dah depan, tapi tak jadi asbab juga lagi untuk dapat hidayat. Kerana hidayat itu untuk siapa? Untuk orang yang dah, untuk orang yang ada talab dalam hatinya. Kalau ada dalam hatinya talab dan keinginan kepada hidayat, maka dapatlah hidayat orang tu. Sebaliknya kalau dia tak nakkan hidayat, walaupun depan dia Nabi dah, bukan kata orang, Nabi dah depannya, Rasulullah SAW, ada lagi tak manusia lebih agung dari baginda? Tak ada. Tapi seagung baginda itu pun mereka tak boleh lagi dapat hidayat dan tak jadi asbab hidayat untuk mereka. Justru sebab itu Allah bagi tahu, ingatlah ketika wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah, kata Allah, ingatlah ketika orang-orang yang kafir itu mereka buat perancangan untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengeluarkan kamu daripada kota Mekah. Allah suruh ingat balik.
Peristiwa ini dah berlaku 1448 tahun yang lampau. Tapi ingat, Allah tetap perintahkan kita kembali mengingatinya. Dia suruh kita ingat. Antara benda yang Allah suruh kita ingat adalah peristiwa hijrah Nabi SAW. Kenapa kita kena ingat peristiwa itu? Kerana ada benda yang kita dengar, dengan sebab dengar itu bertambahnya iman kita. Ada benda yang kita dengar, dengan sebab dengar itu bertambahnya cinta dan sayang kita. Dan tab'an, dengar cerita hijrah Nabi SAW akan menyumbangkan peningkatan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan akan menambahkan lagi cinta sayang kita kepada Nabi SAW. Ia satu proses berlaku seperti satu terapi. Automatically berlaku. Dengar tu berlaku proses itu. Dengar je, proses itu berlaku terus. Peningkatan keimanan terhadap Allah dan Rasulnya lewat mendengar kisah hijrah itu, dan peningkatan rasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi SAW meningkat lewat dengar cerita itu. Kerana itulah cerita ni Allah suruh kita dengar. Kerana itulah cerita ni disimpan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Bukan semata-mata simpan, supaya generasi bergenerasi kita wariskan dan kita perdengarkan kepada mereka. Kerana ini satu proses untuk mendidik kecintaan dalam hati terhadap baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi cerita ni bukan cerita saja-saja cerita tak? Ia adalah satu terapi kepada jiwa kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan Nabi SAW, kecintaan kita kepada baginda, kerinduan kita kepada baginda, ketaatan kita kepada baginda, kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Allah suruh wa iz, dan ingatlah. Allah suruh ingat. Allah suruh ingat. Kenapa suruh ingat tu? Kerana dengan mengingati itulah akan datangnya pengajaran pada kita. Allah suruh ingat. Kerana dengan mengingati itu ada pengajaran untuk kita. Akan datang pengajaran untuk kita. Akan datang kepada kita bagaimana petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana isyarat-isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang terkait dengan sirah Nabi SAW, itu kita kena ingat. Kerana itulah ada kesan kepada spiritual kita, untuk membina kekuatan dalam diri, untuk membina kekuatan spiritual, untuk menuju pada ketaatan kepada Allah, memudah kita untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua cerita-cerita yang terkait dengan pengorbanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kena dengar lagi dan lagi dan lagi. Dan antara yang terpenting adalah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Dalam tu Allah sendiri perintahkan supaya kita dengar. Bukan dengar saja-saja tak, tapi dengarnya mempunyai kesan kepada jiwa kita, mempunyai kesan kepada iman kita, mempunyai kesan kepada rasa cinta dan kasih sayang kita, mempunyai kesan dan sumbangan kepada kesetiaan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih penting lagi adalah memberi kesan kepada peningkatan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya kehidupan akhirat. Baca kata wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengadakan satu pakatan untuk mengenakan kamu. Mereka buat pakatan, tapi Allah balas balik pakatan itu. Dan ini semuanya adalah terungkap dalam peristiwa ini, dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dah pergi meninggalkan kita 14 kurun. Dan baginda bukan pergi kosong, tapi baginda pergi dengan meninggalkan kepada kita apa yang hendak kita ikut dan pegang. Siapa yang ikut dan pegang apa yang baginda tinggalkan, dalam keadaan mana, di zaman mana, di kurun mana, insya-Allah dia berjaya. Sebesar mana pun ujian dan sehebat mana pun dugaan, tetapi dia berpegang kepada urwatul wusqa, iaitu tali yang kukuh
yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dia tak hanyut. Dia tak hanyut. Maka tak ada pilihan, kita kena kembali kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tali kukuh yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin kita itu selamat sama ada dunia ataupun di akhirat, lebih-lebih lagi. Jadi saya tidak nak panjang-panjang, janji saya sampai waktu isyak saja. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan bersama sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya tambahkan kepada kita keimanan kepadanya dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepadanya dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesetiaan kepadanya dan kesetiaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak Allah matikan kita kecuali dimatikan kita di dalam iman, dan mudah-mudahan juga Allah bangkitkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga Allah bagi kita kenal di akhirat nanti mana jalan menuju kepada keselamatan dan kejayaan, dan di dunia ini juga Allah pelihara kita untuk kita terus beristiqamah atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Yang dia cakap ke dia tak ada duit Ustaz?